Adakah anda tahu bahawa purata pendapatan bulanan seorang pekerja di Colombia hanyalah sekitar RM2,000? Oleh itu, jika mereka datang bekerja di Malaysia, dalam masa setahun sahaja mereka boleh memperoleh pendapatan yang setara dengan 4 atau 5 tahun bekerja di Colombia. Disebabkan itu, ramai warga Colombia yang datang ke Malaysia untuk mencari rezeki sering berkata bahawa kehidupan mereka telah berubah. Kisah yang akan saya kongsikan hari ini adalah pengalaman seorang wanita Colombia yang terpaksa melupakan semua impiannya dan bekerja sejak usia muda demi keluarga setelah ayahnya mengalami kemalangan yang menyebabkan kecacatan fizikal. Walaupun ada rakan yang menyindir dengan kata-kata seperti, "Kasihan kau, hidup susah sebab ibu bapa yang tak berguna," kehidupan gadis yang baik hati dan jujur ini berubah secara dramatik selepas dia mengikut nasihat ayahnya untuk pergi ke Malaysia. Diceritakan, setelah bekerja selama 3 tahun di Malaysia dan kembali ke tanah air, dia terserempak dengan rakan yang pernah menghina keluarganya itu. Apabila dia menyapa, rakannya itu berpura-pura tidak mengenalinya. Apakah sebenarnya yang telah berlaku kepada wanita Colombia ini? Selamat sejahtera. Nama saya Sofia. Saya dilahirkan di sebuah kampung kecil di pinggir Medellin, Colombia dan merupakan anak perempuan dari sebuah keluarga yang sangat biasa. Walaupun kami tidak kaya, keluarga kami bahagia, dipenuhi dengan kejujuran ayah dan kehangatan ibu. Ayah saya bekerja sebagai juruteknik di sebuah kilang tempatan, manakala ibu saya seorang suri rumah yang menjaga saya dan adik lelaki saya. Walaupun rumah kami kecil, ia adalah tempat perlindungan kami yang sentiasa dipenuhi dengan gelak tawa. Sebahagian besar zaman kanak-kanak saya berlalu dengan aman. Selepas pulang dari sekolah, saya akan makan snack yang disediakan oleh ibu, kemudian berlari-lari bermain dengan rakan-rakan di dataran kampung. Ketika itu, saya tidak tahu betapa sukarnya dunia ini. Saya hanya percaya bahawa hari esok akan sebahagia hari ini. Segala-galanya berubah pada musim sejuk tahun saya menyambut hari jadi yang ke-12. Ayah saya terlibat dalam kemalangan besar di kilang. Sebuah mesin mengalami kerosakan dan menyebabkan kecederaan parah pada pinggang dan kakinya. Ayah terpaksa dirawat di hospital selama lebih sebulan dan selepas itu, dia tidak dapat bergerak tanpa kerusi roda. Jangan risau, Sofia. Ayah tak apa-apa. Ayah selalu berkata begitu, tetapi di mata saya yang masih muda, saya dapat melihat perubahan pada pandangannya. Matanya yang dahulunya tegap dan penuh semangat, kini dipenuhi dengan kesedihan dan rasa rendah diri. Sejak kemalangan itu, ekonomi keluarga kami bergantung pada bahu ibu. Ibu, yang dahulunya seorang suri rumah, tiba-tiba terpaksa mencari kerja. Tanpa kelayakan akademik atau pengalaman kerja, ibu sanggup melakukan apa sahaja demi keluarga. Akhirnya, dia mula bekerja di sebuah kilang jahit kecil berhampiran kilang tempat ayah pernah bekerja. Sofia, mulai sekarang, tolong ibu banyak-banyak buat kerja rumah. Ya, pinta ibu sebelum berangkat kerja. Pada usia 13 tahun, saya mula melakukan kerja rumah dan menjaga ayah selepas pulang dari sekolah. Melipat pakaian, membasuh pinggan dan membawa apa sahaja yang ayah perlukan menjadi rutin harian saya. Di sekolah, saya cuba menumpukan perhatian pada pelajaran, tetapi kebimbangan tentang keluarga sentiasa bermain di fikiran. Semasa di dalam kelas, fikiran seperti, adakah ayah baik-baik saja sekarang? Atau adakah ibu terlalu penat? Sentiasa muncul. Walaupun begitu, saya cuba untuk tidak lekang dengan senyuman. Saya fikir, jika ayah melihat wajah saya yang risau, dia akan lebih sedih. Tanpa disedari, kehidupan kami menjadi semakin sukar. Kos rawatan ayah menjadi beban dan gaji bulanan ibu hanya cukup untuk menampung perbelanjaan hidup. Saya mengurangkan perbelanjaan untuk membeli alat tulis dan keluar bersama rakan-rakan. Sebaliknya, saya mula mencari wang saku dengan melakukan kerja-kerja ringan di pasar raya berdekatan. Ketika bayang-bayang kemiskinan mula menyelubungi keluarga kami, rakan zaman kanak-kanak saya, Camilla, kelihatan semakin bersinar. Ibu bapanya mencapai kejayaan besar dalam perniagaan ekspor kopi Colombia dan keluarga mereka menjadi semakin kaya. Pada mulanya, Camilla masih berkawan baik dengan saya seperti biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, sebuah tembok yang tidak kelihatan mula terbentuk di antara kami. Apabila kami melangkah ke sekolah menengah, tembok itu menjadi lebih tinggi. Camilla mula membawa beg tangan berjenama ke sekolah dan menyertai parti setiap hujung minggu. Sebaliknya, saya masih memakai pakaian seragam yang sama selama bertahun-tahun. Yuran sekolah saya pun hanya dapat dibayar dengan wang hasil kerja keras ibu hingga larut malam. Sofia, hujung minggu ini ada parti di rumah saya. Nak datang tak?
Kadang-kadang Camilla mempelawa saya kebanyakannya menolak. Saya malu dengan pakaian dan kasut lama saya di hadapan mereka. Tambahan pula, jika ada masa untuk ke parti, saya perlu menjaga ayah. Suatu hari, ketika sedang bersiap untuk peperiksaan kemasukan universiti, saya terserempak dengan Camilla di perpustakaan sekolah. Dia sedang berbual dengan rakan-rakannya tentang rancangan untuk belajar di Amerika Syarikat. Saya juga ingin ke universiti, tetapi dengan keadaan kewangan keluarga saya, ia hanyalah angan-angan. Pada hari itu, saya memberanikan diri mendekati Camilla. Boleh saya belajar bersama? Camilla memandang saya sejenak, kemudian berbisik sesuatu kepada rakan-rakannya. Kemudian mereka semua ketawa kecil. Kata-kata Camilla seterusnya masih terngiang-ngiang di telinga saya hingga kini. Sofia, sejujurnya bukankah kau hidup susah sebab ibu bapa kau yang tak berguna? Belajar pun apa gunanya? Dengan keadaan kewangan keluarga kau, universiti itu hanya mimpi di siang hari. Pada saat itu, sesuatu dalam diri saya terasa hancur. Saya tidak dapat membalas apa-apa dan terus berlalu dari situ. Berdiri sendirian di koridor, saya menahan air mata dan merasa sangat benci pada diri sendiri. Kenapa saya tidak dapat membalas? Kenapa saya tidak dapat mempertahankan ibu bapa saya? Sejak hari itu, Camilla bukan lagi kawan saya. Selepas tamat sekolah menengah, saya melepaskan impian untuk ke universiti. Ibu saya membantah dengan air mata, tetapi keputusan saya muktamad. Ibu saya pun kena cari duit. Kos rawatan ayah lagi, ibu seorang diri tanggung semua ni terlalu berat. Akhirnya, ibu terpaksa menerima kenyataan. Saya mendapat kerja di kilang tempat ibu bekerja. Saya bekerja dari jam 7 pagi hingga 6 petang, kadang-kadang terpaksa kerja lebih masa. Walaupun jari tercucuk jarum atau belakang terasa sakit, saya menahannya. Selepas pulang kerja, saya menjaga ayah dan melakukan kerja-kerja rumah. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi memikirkan bahawa saya dapat sedikit sebanyak membantu ibu bapa membuatkan saya bertahan. Kadang-kadang, saya terdengar khabar angin tentang Camilla. Dia telah mendaftar masuk ke sebuah universiti di Amerika dan memuat naik gambar-gambar kehidupan kampus yang glamor di media sosial. Kadang-kadang dia juga menghantar mesej kepada saya. Sofia, apa khabar? Cuti musim bunga nanti saya nak melancong ke Eropah. Namun, mesej-mesej seperti itu hanyalah untuk menunjuk-nunjuk atau bernada merendah-rendahkan saya. Di rumah, keadaan ayah semakin merosot. Bukan sahaja kesakitan fizikal, tetapi luka di hatinya juga semakin dalam. Ayah yang dahulunya bekerja keras untuk keluarga, kini menganggap dirinya tidak berguna. Sebab aku jadi begini, kamu semua terpaksa hidup susah. Ayah sering merungut begitu. Saya ingin mengembalikan senyuman di wajah ayah. Jadi, selepas kerja, saya akan meluangkan masa menonton televisyen bersamanya. Ayah sangat berminat dengan cerita-cerita tentang negara lain. Kisah-kisah tentang dunia yang berbeza dan kemungkinan yang berbeza seolah-olah dapat membuatnya melupakan penderitaan buat seketika. Sambil berbaring di atas katil dan merenung sailing, saya berfikir, bolehkah saya terus hidup seperti ini? Seluruh keluarga kami sudah keletihan. Kedutan di wajah ibu semakin dalam dan pandangan mata ayah semakin lemah dari hari ke hari. Saya sendiri, pada usia 20 tahun, hampir kehilangan harapan untuk masa depan. Malam itu, air mata mengalir bersama keluhan yang berat. Tetapi di sebalik air mata itu, sesuatu mula bercambah. Tak boleh macam ni, perlu ada perubahan. Saya belum tahu perubahan apa yang diperlukan atau bagaimana untuk melakukannya. Tetapi saya tidak tahu pada masa itu bahawa keazaman kecil itu akan menjadi langkah pertama yang mengubah hidup saya. Kadang-kadang, saya akan menolak kerusi roda ayah ke ruang tamu dan kami akan mula menonton televisyen bersama. Saya ingin sedikit sebanyak meredakan kemurungannya. Semasa menukar saluran, kami terjumpa sebuah dokumentari tentang Malaysia. Ayah, yang sememangnya berminat dengan budaya asing, matanya bersinar dan berkata dia mahu menontonnya. Negara apa tu? Tanya ayah. Itu negara Malaysia. Ayah, jawab saya. Pemandangan bandar moden dengan menara berkembar Petronas dan orang ramai yang sibuk bergerak memenuhi skrin. Saya tidak tahu banyak tentang Malaysia, tetapi saya menerangkannya secara ringkas berdasarkan apa yang saya pelajari di sekolah. Sejak hari itu, menonton program tentang Malaysia setiap malam menjadi rutin kami. Pada mulanya ia hanyalah hiburan, tetapi lama-kelamaan ayah mula menunjukkan minat yang mendalam terhadap sejarah dan proses pembangunan Malaysia. Ayah amat kagum dengan kisah bagaimana Malaysia berubah dari sebuah negara pertanian yang miskin menjadi sebuah kuasa industri global.
Sofia, negara itu pernah menjadi tanah jajahan yang musnah selepas perang. Tapi lihatlah sekarang. Semua orang bekerja keras dan ia telah membangun dengan pesat. Suara ayah kembali bersemangat setelah sekian lama. Saya sangat gembira melihatnya dan mula mencari lebih banyak bahan berkaitan Malaysia. Melalui buku yang saya pinjam dari perpustakaan, saya belajar tentang proses pembangunan Malaysia. Saya terkejut dengan fakta bahawa walaupun pada tahun 1950-an ia adalah sebuah negara yang baru merdeka dan miskin, namun berkat usaha gigih rakyat dan pelaburan dalam pendidikan, ia mula membangun dengan pesat sejak tahun 1980-an. Apabila saya menceritakan hal ini kepada ayah, dia bersimpati seolah-olah ia adalah ceritanya sendiri. Manusia boleh berubah sejauh ini jika mereka berusaha, ayah sering menggumam. Drama dan cerita Malaysia membuatkan ayah melupakan penderitaannya buat seketika. Tetapi yang lebih penting, ia telah menyalakan semula benih harapan yang telah lama hilang. Semasa terus bekerja di kilang, saya menggunakan masa lapang untuk membuat kajian lanjut tentang Malaysia di Cafe Siber. Saya mencari maklumat tentang keadaan semasa Malaysia, pekerjaan dan kehidupan orang asing di sana. Kebanyakan maklumat adalah dalam bahasa Inggeris, tetapi dengan kemahiran bahasa Inggeris yang saya pelajari di sekolah menengah, saya dapat memahami kandungannya secara kasar. Pada suatu petang, saya pulang kerja lebih awal dari biasa. Ayah sedang sendirian memandang keluar tingkap. Apabila saya mendekatinya, ayah dengan berhati-hati bersuara, "Sofia, apa kata kamu cuba pergi ke Malaysia?" Kata-kata itu membuatkan saya terkejut dan kehilangan kata-kata. Malaysia adalah sebuah negara di seberang dunia dengan bahasa dan budaya yang sama sekali berbeza. Tambahan pula, saya tidak pernah terfikir untuk meninggalkan ibu bapa saya dan pergi sejauh itu. "Ayah cakap apa ni? Saya kena jaga ayah dan ibu di sini," suara saya bergetar. Tetapi pandangan ayah sangat tegas setelah sekian lama. "Melihat kamu mengorbankan masa muda kamu di sini untuk kami lebih menyakitkan hati ayah." Kata-kata ayah membuatkan saya menangis. Malam itu, apabila ibu pulang, kami mengadakan mesyuarat keluarga. Pada mulanya ibu juga terkejut, tetapi dia segera bersetuju dengan pendapat ayah. "Sofia, kami akan sentiasa berada di sini. Tapi kamu berbeza. Kamu muda dan bersemangat untuk belajar. Di Colombia, walau sekuat mana pun kamu berusaha, ada hadnya." Kata-kata ibu menusuk ke hati saya. Selama ini saya fikir saya telah mengorbankan impian saya untuk keluarga, tetapi sebenarnya ibu bapa saya juga telah banyak berkorban untuk saya. Selama beberapa hari saya berfikir secara mendalam. Pergi ke Malaysia adalah satu pengembaraan yang besar. Saya takut untuk memulakan hidup baru di tempat yang saya tidak tahu bahasanya dan tidak mempunyai kenalan. Tetapi saya juga tahu bahawa jika saya meneruskan kehidupan sekarang, seluruh keluarga kami akan menjadi semakin letih. Semasa berjalan-jalan di sekitar kawasan kejiranan kerana tidak dapat membuat keputusan, saya secara kebetulan lalu di hadapan rumah Kamila. Rumah itu, yang dahulunya sangat biasa, kini telah berubah menjadi sebuah rumah agam yang mewah dengan pintu gerbang dan taman yang besar. Tepat pada masanya, saya melihat Camila turun dari sebuah kereta mewah. Dia tidak perasan saya, tetapi pada saat itu, sesuatu dalam hati saya berubah dengan jelas. Kenapa saya mesti terus berada di sini? Tiada sebab untuk tidak mencuba. Malam itu, saya memberitahu ibu bapa saya bahawa saya telah memutuskan untuk ke Malaysia. Mereka gembira, tetapi masih ada masalah praktikal yang perlu diselesaikan. Bagaimana untuk mendapatkan visa, bagaimana untuk mencari kerja dan yang paling penting, kosnya. Nasib baik Pak Cik Jorge yang pernah bekerja dengan ayah menghulurkan bantuan. Pak Cik Jorge adalah seorang usahawan yang sering berulang-alik antara Colombia dan Malaysia. Apabila ayah menghubunginya, Pak Cik Jorge dengan senang hati berkata dia akan membantu. Ada seorang kenalan saya di Malaysia yang sedang mencari kaki tangan asing. Ia adalah sebuah syarikat usaha sama multinasional dan jika kamu boleh berbahasa Inggeris, peluang untuk diterima adalah tinggi. Kata-kata Pak Cik Jorge memberi saya harapan. Saya segera menyediakan resume dan mengambil peperiksaan untuk membuktikan kemahiran bahasa Inggeris saya. Masa menunggu terasa sangat lama. Setiap malam selepas kerja, saya akan memeriksa email menanti balasan. Sebulan berlalu dan akhirnya saya menerima balasan. Ia adalah jawapan yang positif. Syarikat di Malaysia itu menyatakan hasrat untuk mengambil saya bekerja. Jabatan tempat saya akan bekerja adalah Pasukan Pembangunan Pasaran Amerika Latin di mana kemahiran berbahasa Sepanyol dan Inggeris adalah penting. Sekarang, hanya tinggal masalah visa. Pak Cik Jorge memperkenalkan saya kepada seorang ejen kenalannya yang membantu saya dengan proses permohonan visa kerja.
Dari penyediaan dokumen hingga temuduga, setiap proses adalah baru bagi saya, tetapi saya melaluinya satu persatu. Apabila saya mendengar berita bahawa visa saya telah diluluskan, saya berasa perasaan yang bercampur baur antara kegembiraan dan ketakutan. Saya menempah tiket penerbangan dan mula menyediakan barang-barang yang diperlukan. Ibu membelikan saya beberapa helai pakaian baru dan ayah memberi saya sebuah bingkai gambar kecil yang mengandungi gambar keluarga lama kami. Mungkin ia bermaksud agar saya tidak melupakan mereka. Tentu saja saya tidak akan lupa. Seminggu sebelum berlepas, saya tiba-tiba berasa cemas. Adakah ini keputusan yang betul? Bagaimana saya akan hidup di negara yang saya tidak tahu bahasanya? Fikiran seperti itu membuatkan saya tidak dapat tidur setiap malam. Tetapi setiap kali saya melihat pandangan ibu bapa saya yang penuh kepercayaan, saya cuba untuk beranikan diri. Pada hari terakhir, saya menyerahkan surat perletakan jawatan saya di kilang. Rakan-rakan sekerja saya mengucapkan tahniah, tetapi juga kelihatan sedih untuk berpisah. Sofia, kamu benar-benar berani. Pastikan kamu kembali dengan kejayaan. Sokongan mereka memberi saya kekuatan yang besar. Apabila saya pulang ke rumah dan sedang memeriksa bagasi buat kali terakhir, ibu senyap-senyap masuk ke dalam bilik saya. Di tangannya ada sebuah sampul surat kecil. Ini adalah wang yang kami simpan untuk kamu. Ia tidak banyak, tetapi ia akan berguna apabila kamu memulakan hidup baru di Malaysia. Apabila saya membuka sampul surat itu, saya dapati ada wang yang telah disimpan oleh ibu bapa saya sedikit demi sedikit. Saya diam-diam memeluk ibu saya. Semasa makan malam terakhir, keluarga kami ketawa riang setelah sekian lama. Sambil menikmati hidangan tradisional Colombia yang disediakan khas oleh ibu, kami membayangkan peristiwa yang akan saya alami di Malaysia. Ayah membuka peta dan menunjukkan lokasi Malaysia sambil menerangkan. Ini Kuala Lumpur, tempat kamu akan bekerja. Ia dikatakan salah satu bandar paling moden di dunia. Apabila malam semakin larut, perbualan kami menjadi lebih serius. Ayah memegang tangan saya dengan erat dan berkata, Sofia, jika kamu berasa susah, kamu boleh pulang pada bila-bila masa. Tetapi jangan berputus asa tanpa mencuba potensi kamu. Kamu adalah anak perempuan kebanggaan kami. Ibu juga menambah, pada mulanya, semuanya akan sukar kerana kamu tidak biasa. Tetapi kejujuran dan hati kamu yang baik akan bersinar di mana sahaja kamu pergi. Orang akan perasan keikhlasan seperti itu. Keesokan paginya, di dalam teksi menuju ke lapangan terbang, saya memandang keluar tingkap dan cuba merakam pemandangan Medellin ke dalam ingatan saya. Pergunungan, rumah-rumah yang berwarna-warni dan orang ramai yang sibuk. Memikirkan bahawa semua ini akan menjadi masa lalu, saya tidak lama lagi membuatkan hati saya terasa sebab. Apabila kami tiba di lapangan terbang, selepas mendaftar masuk, saya mengucapkan selamat tinggal kepada ibu bapa saya buat kali terakhir. Ibu cuba menahan air mata, tetapi akhirnya ia tumpah jua. Ayah, yang duduk di kerusi roda, cuba untuk berlagak tabah. Saya pasti akan kembali dengan kejayaan. Jaga diri baik-baik sehingga itu. Suara saya bergetar. Sebelum melalui pemeriksaan keselamatan, saya menoleh ke belakang buat kali terakhir. Ibu bapa saya masih berdiri di situ, memandang saya. Saya melihat ayah cuba berdiri dari kerusi rodanya dan mengambil satu langkah. Ia seolah-olah dia berkata, kamu boleh lakukannya. Di dalam kapal terbang, saya duduk di tepi tingkap dan merenung pemandangan Medellin yang semakin mengecil. Saya benar-benar akan pergi, menuju permulaan yang baru. Kebimbangan dan harapan bercampur baur, tetapi ada satu perkara yang pasti, keazaman saya untuk kembali dengan kejayaan. Apabila kapal terbang naik ke atas awan, saya mengeluarkan gambar dari dompet saya dan merenungnya. Tunggu saya pasti akan kembali. Dan begitulah, perjalanan saya ke Malaysia bermula. Saya telah mengambil langkah pertama ke dunia yang tidak diketahui. Selepas penerbangan yang panjang melebihi sehari suntuk dengan sekali transit, saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Clear. Sejak saat melangkah keluar dari pesawat, segalanya terasa berbeza. Kebersihan dan keteraturan lapangan terbang meninggalkan kesan pertama yang kuat. Ia sama sekali berbeza dengan lapangan terbang yang riuh rendah di Colombia. Papan tanda semuanya dalam bahasa Melayu dengan terjemahan bahasa Inggeris sekali sekala. Saya berasa lega melihat papan tanda bahasa Inggeris, tetapi tulisan bahasa Melayu kelihatan seperti lukisan dan saya tidak dapat membacanya. Setelah menyelesaikan urusan imigresen dan mengambil bagasi, saya menuju ke pintu keluar mengikut arahan yang dihantar oleh syarikat.
Seperti yang dijanjikan, seorang kaki tangan syarikat sedang menunggu sambil memegang plakat dengan nama saya tertulis di atasnya. Dia menyambut saya dengan senyuman mesra. "Selamat datang, Cik Sofia. Saya Azman dari bahagian Sumber Manusia. Bahasa Inggerisnya lancar dan wajah ramah yang pertama saya temui di persekitaran asing ini membuatkan saya berasa lega." Saya menaiki kereta syarikat bersama Encik Azman. Pemandangan Kuala Lumpur yang terbentang di luar tingkap amat mengagumkan. Bangunan pencakar langit, jalan raya yang luas dan kenderaan yang bergerak dengan teratur, skalanya sama sekali berbeza dengan Madeleine. Encik Azman menunjuk keluar tingkap sambil menerangkan tentang kawasan-kawasan utama dan mercu tanda di Kuala Lumpur. Semuanya kelihatan baru bagi saya dan saya hanya mengangguk berulang kali. Kami tiba di apartmen yang disediakan oleh syarikat. Ia adalah sebuah unit studio yang kecil tetapi bersih dan lengkap dengan semua yang saya perlukan. Katil, meja, dapur kecil dan bilik air lebih daripada cukup untuk saya tinggal seorang diri. Encik Azman menerangkan secara ringkas tentang kemudahan di sekitar dan cara menggunakan pengangkutan awam sebelum berlalu pergi. Esok pagi pukul 9, sila datang ke pejabat. Saya akan menunggu di lobi. Ditinggalkan sendirian di dalam bilik, saya merenung bandar asing di luar tingkap. Saya masih belum dapat mempercayai bahawa saya benar-benar telah tiba di Malaysia. Saya menghantar mesej kepada ibu bapa saya memberitahu bahawa saya telah selamat tiba dan cuba tidur awal untuk mengatasi jet lag. Namun keterujaan dan debaran membuatkan saya sukar untuk tidur. Keesokan paginya, saya terjaga oleh bunyi penggera. Hari pertama saya bekerja. Saya memakai pakaian yang paling kemas dan menaiki LRT ke pejabat seperti yang diajar oleh Encik Azman. Saya bimbang akan sesat di dalam sistem kereta api yang kompleks, tetapi mujulah pengangkutan awam di Kuala Lumpur sangat sistematik. Terdapat juga papan tanda dalam bahasa Inggeris, jadi saya tiba di bangunan pejabat tanpa banyak masalah. Saya bertemu dengan Encik Azman di lobi dan kami bersama-sama pergi ke Jabatan Sumber Manusia. Di sana, saya diberi taklimat tentang peraturan syarikat dan persekitaran kerja. Jabatan tempat saya akan bekerja ialah Pasukan Pemasaran Global yang bertanggungjawab untuk membangunkan pasaran Amerika Latin. Mujurlah, di dalam pasukan ini, bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa perantaraan, jadi saya tidak perlu terlalu risau tentang masalah bahasa. Dalam mesyuarat pasukan pertama, saya bertemu dengan ahli-ahli pasukan. Diketuai oleh Ketua Pasukan, Encik Rahman, terdapat 7 orang ahli kesemuanya. Semua orang menyambut saya dengan mesra, tetapi tahap penguasaan bahasa Inggeris mereka berbeza-beza. Ada yang fasih, manakala ada yang hanya boleh mengucapkan salam ringkas. Mereka kagum kerana saya boleh berbahasa Sepanyol dan Inggeris. Wah, hebatnya boleh bertutur dalam 2 bahasa dengan fasih. Reaksi seperti ini membuatkan saya buat pertama kalinya berfikir bahawa kebolehan saya mungkin dihargai di sini. Beberapa minggu pertama saya habiskan dengan menyesuaikan diri. Saya sibuk mempelajari sistem kerja, memahami budaya syarikat dan belajar cara berkomunikasi dengan rakan sekerja. Budaya syarikat di Malaysia berbeza dengan di Colombia. Hierarki lebih ketat dan cara kerja lebih sistematik. Pada mulanya saya keliru dengan perbezaan ini, tetapi lama-kelamaan saya mula terbiasa. Halangan bahasa masih menjadi cabaran besar apabila rakan-rakan sekerja tiba-tiba mula berbual dalam bahasa Melayu semasa mesyuarat, saya berasa terasing sepenuhnya. Pada masa-masa seperti itu, saya cuba tersenyum seolah-olah tiada apa-apa, tetapi di dalam hati saya berasa kecewa. Saya bertekad untuk belajar bahasa Melayu. Di luar kerja, semua aspek kehidupan seharian adalah satu cabaran. Makanan sahaja sudah menjadi masalah. Banyak makanan Malaysia pedas atau mempunyai rasa yang asing. Kali pertama saya mencuba durian, baunya yang unik membuatkan saya hampir menangis. Tetapi lama-kelamaan saya mula terbiasa dengan rasanya yang aneh itu. Semasa membeli belah di pasar raya, semua produk dilabel dalam bahasa Melayu, jadi saya sentiasa perlu memeriksa gambar. Sebulan berlalu dan saya mula membiasakan diri dengan kerja. Tugas utama saya ialah menterjemah bahan pemasaran ke dalam bahasa Sepanyol dan menjalankan penyelidikan pasaran tempatan. Apabila saya bekerja dengan bersungguh-sungguh, ahli-ahli pasukan mula menerima saya, terutamanya Encik Rahman yang sangat menghargai kebolehan kerja saya. Terima kasih kepada Cik Sofia, pasukan kita kini dapat memahami pasaran Amerika Latin dengan lebih mendalam. Namun tidak semua orang bersikap baik. Seorang pengurus di Jabatan Pemasaran, Encik Rashid, sering cuba membuat sentuhan yang tidak perlu. Semasa makan malam syarikat, dia akan duduk di sebelah saya dan menepuk-nepuk bahu saya atau mencadangkan untuk bertemu berdua sahaja dengan alasan ada soalan kerja.
Saya menolak dengan sopan seberapa yang boleh, tetapi pendekatannya berterusan. Sukar untuk membezakan sama ada ini disebabkan oleh perbezaan budaya atau masalah peribadinya. Pada hari gaji pertama saya tergamam melihat jumlah yang dikreditkan ke dalam akaun bank saya. Ia lebih 4 kali ganda daripada gaji bulanan yang saya terima di Colombia. Apabila saya melihat slip gaji, saya dapati terdapat pelbagai allowance selain gaji pokok. Secara kasar, saya mengira bahawa jika saya bekerja di sini selama 2 tahun, saya boleh memperoleh jumlah yang sama dengan bekerja selama 10 tahun di Colombia. Pada saat itu, saya sedar betapa bijaknya pilihan ibu bapa saya. Saya menghantar separuh daripada gaji pertama saya kepada mereka. Selebihnya saya gunakan untuk perbelanjaan hidup dan yuran kelas bahasa Melayu. Saya mula menghadiri kelas bahasa Melayu pada setiap hari Sabtu. Pada mulanya saya belajar daripada asas dan saya kagum dengan keteraturannya. Perlahan-lahan, saya belajar ucapan salam ringkas dan perbualan harian dan keyakinan diri saya mula meningkat sedikit demi sedikit. Selepas kira-kira 6 bulan, kehidupan di syarikat mula stabil. Saya dapat memahami aliran kerja sepenuhnya dan saya dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan sekerja pada tahap tertentu. Kemahiran bahasa Melayu saya juga bertambah baik sedikit demi sedikit dan saya boleh mengadakan perbualan ringkas dalam bahasa Melayu. Dengan itu, reaksi rakan-rakan sekerja saya juga menjadi lebih mesra. Suatu hari, berlaku rombakan besar di syarikat. Saya dipindahkan ke pemasaran Global 2. Pasukan baru ini bertanggungjawab ke atas pasaran Asia dan Amerika Latin secara serentak. Dalam mesyuarat pasukan pertama, saya bertemu dengan rakan-rakan sekerja baru. Salah seorang daripadanya ialah Adam, seorang eksekutif kanan. Adam berbeza dari pandangan pertama. Sut yang kemas, rambut yang rapi dan suara yang tenang. Dia tidak terlalu ramah atau memandang saya dengan pandangan ingin tahu seperti rakan-rakan sekerja yang lain. Sebaliknya, dia hanya menyampaikan perkara yang perlu dengan tepat. Cik Sofia, ini tempat duduk awak. Kalau ada apa-apa yang diperlukan, beritahu saya. Pada mulanya, saya merasakan sikap tenangnya itu dingin. Tetapi lama-kelamaan, saya sedar bahawa itu adalah personalitinya. Adam melayan semua orang secara saksama dan dalam hal kerja, dia sangat teliti dan bertanggungjawab. Kemahiran bahasa Inggerisnya juga agak tinggi, jadi tidak ada masalah komunikasi. Dalam projek bersama pertama kami ditugaskan untuk merangka strategi penembusan pasaran Brazil. Saya bertanggungjawab ke atas bahan-bahan mengenai budaya dan trend pengguna Brazil, manakala Adam bertanggungjawab ke atas strategi pemasaran dan perancangan bajet syarikat. Semasa bekerja bersama, saya perlahan-lahan mula melihat dirinya yang sebenar. Dia tidak banyak bercakap, tetapi dia sentiasa menghormati pendapat saya dan hanya membantu dengan tepat apabila diperlukan. Pernah sekali saya terpaksa tinggal di pejabat sehingga lewat untuk menyediakan bahan pembentangan. Adam juga bekerja lebih masa. Sudah lewat pukul 10 malam dan saya lapar, tetapi kebanyakan kedai makan di sekitar sudah ditutup. Pada masa itu, Adam senyap-senyap mendekati dan bertanya, "Dah makan malam? Kalau belum, saya tahu. Ada satu kedai mamak 24 jam. Nak pergi bersama?" Dan begitulah, makan pertama kami bersama menjadi kenyataan. Ia adalah sebuah kedai yang menjual nasi lemak dan roti canai, tetapi ia adalah kali pertama selepas sekian lama saya dapat berbual santai dengan seseorang. Adam bertanya tentang kampung halaman dan keluarga saya dan menunjukkan minat yang tulus terhadap kesukaran saya menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Sejak hari itu, setiap kali ada kerja lebih masa, kami sering makan malam bersama. Perlahan-lahan, saya mengenali Adam dengan lebih mendalam. Dia berasal dari Kuala Lumpur, belajar pentadbiran perniagaan di universiti dan menyertai syarikat ini sejurus selepas tamat pengajian. Hobinya ialah mendaki gunung dan membaca buku. Dia seorang yang pendiam, tetapi apabila sudah rapat, dia seorang yang mesra. Apa yang paling penting, dia tidak pernah melayan saya secara istimewa atau mendiskriminasi saya kerana saya seorang warga asing. Dia hanya melayan saya sebagai seorang individu dan itu yang membuatkan saya paling selesa. Ketika projek Brazil memasuki peringkat akhir, kami bekerja bersama sehingga lewat malam. Sehari sebelum pembentangan akhir, semasa kami sedang menyemak semua bahan, Adam menepuk bahu saya. "Awak dah buat yang terbaik, Sofia. Terima kasih kepada awak. Saya rasa projek ini akan berjaya." Pada saat itu, saya buat pertama kalinya sedar akan dirinya sebagai seorang lelaki. Pandangannya yang hangat dan suaranya yang lembut tiba-tiba kedengaran berbeza. Projek itu berjaya dan hubungan kami juga perlahan-lahan mula berubah. Di luar kerja,
kami meluangkan lebih banyak masa pada hujung minggu untuk bersiar-siar di sekitar Kuala Lumpur dan mengalami budaya Malaysia. Adam membawa saya melihat masjid-masjid yang indah dan taman di sekitar Menara Berkembar Petronas dan saya pula memperkenalkannya kepada makanan dan muzik Latin. Pada suatu petang, kami menaiki Menara Kuala Lumpur dan merenung pemandangan malam Kuala Lumpur. Apabila angin bertiup sedikit sejuk, Adam secara semula jadi memegang tangan saya. Pada saat itu, saya jelas merasakan ada perasaan istimewa yang mengalir di antara kami. Tanpa sepatah kata, kami hanya berpegangan tangan dan merenung cahaya bandar yang berkelip-kelip. Kehidupan di Malaysia masih penuh dengan cabaran, halangan bahasa, perbezaan budaya dan kadang-kadang rasa sunyi. Tetapi sekarang, saya mempunyai seseorang untuk berkongsi semua itu. Setiap hari adalah sukar, tetapi kebahagiaan dan debaran datang serentak. Permulaan baru di tanah asing ini telah memberikan saya lebih banyak daripada yang saya jangkakan. Tanpa sedar, kehidupan saya di Malaysia sudah memasuki tahun ketiga. Tempat yang pada mulanya serba asing ini kini telah menjadi sebahagian daripada hidup saya. Saya sudah boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan agak lancar dan kedudukan saya di syarikat juga telah stabil. Yang paling penting, hubungan saya dengan Adam menjadi semakin mendalam dan kami telah menjadi insan yang tidak dapat dipisahkan. Sepanjang tempoh itu, saya sentiasa menghantar wang kepada ibu bapa saya. Berkat itu, saya mendapat berita bahawa rawatan ayah dan kewangan keluarga telah bertambah baik. Ibu tidak lagi perlu bekerja di kilang dan keadaan kesihatan ayah juga beransur pulih. Namun, saya masih bimbang bahawa ibu akan suka menjaga ayah seorang diri. Setiap kali saya memeriksa baki akaun bank saya berasa puas hati. Wang yang saya kumpul dengan bersungguh-sungguh selama 3 tahun adalah jumlah yang besar di Colombia. Saya berfikir bahawa sekarang saya mungkin boleh menyediakan rumah yang lebih baik untuk ibu bapa saya. Tetapi pada masa yang sama, kebimbangan saya semakin besar. Visa kerja saya akan tamat tempoh tidak lama lagi. Syarikat berkata mereka akan membantu memperbaharuinya. Saya telah diiktiraf atas prestasi kerja saya setakat ini dan ada kemungkinan saya akan dinaikkan pangkat menjadi ketua pasukan pemasaran Amerika Latin. Namun, di satu sudut hati saya sentiasa bimbang tentang ibu bapa saya. Setiap kali saya melihat wajah mereka melalui panggilan video mingguan dan melihat tanda-tanda penuaan yang semakin jelas, hati saya terasa sakit. Suatu hari semasa berjalan-jalan dengan Adam di Taman KLCC, saya meluahkan kebimbangan saya. Visa saya akan tamat tidak lama lagi. Syarikat kata mereka akan tolong perbaharui. Tetapi saya bimbang tentang ibu bapa saya, terutamanya ayah yang masih kurang upaya. Saya rasa ibu akan sukar menjaganya seorang diri. Adam mendengar saya dengan senyap, tetapi pada hari itu dia tidak memberikan jawapan yang khusus. Dia hanya menggenggam tangan saya dengan lebih erat. Seminggu kemudian, Adam menjemput saya ke sebuah restoran dengan pemandangan Menara Berkembar Petronas. Berbeza dari biasa, dia memakai sut dan kelihatan agak gementar. Selepas makan malam, sambil minum wain, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari poketnya. Sofia, lihat ini. Apabila saya membuka kotak itu, sebentuk cincin yang berkilauan muncul. Sudikah awak mengahwini saya? Pada saat itu, hati saya dipenuhi dengan kegembiraan dan kekeliruan. Saya mencintai Adam, tetapi perkahwinan adalah satu keputusan yang sama sekali berbeza. Adam, saya ada keluarga yang perlu dijaga. Ibu bapa saya di Colombia. Sebelum saya sempat menghabiskan ayat, dia menggenggam tangan saya. Saya tahu dan saya bersedia untuk menganggap keluarga awak sebagai keluarga saya juga. Kita boleh menyokong mereka bersama-sama. Jika awak perlu pulang ke Colombia, saya boleh ikut. Tapi sebelum itu, apa kata awak jumpa ibu bapa saya dulu dan kita putuskan bersama cara mana yang terbaik untuk kita semua. Kata-kata Adam yang tulus membuatkan saya menitiskan air mata. Hatinya yang hangat seolah-olah meredakan semua kebimbangan saya. Malam itu, saya menerima lamarannya. Tetapi saya berkata bahawa saya ingin pulang ke Colombia terlebih dahulu untuk bertemu dengan ibu bapa saya. Adam dengan senang hati bersetuju dan kami mula merancang perjalanan ke Colombia bersama-sama. Saya memohon cuti dari syarikat dan kami memutuskan untuk melawat Colombia selama 2 minggu. Adam mula belajar perbualan asas bahasa Sepanyol. Melihat usahanya membuatkan saya semakin menyayanginya. Kami menempah tiket penerbangan dan saya memberitahu ibu bapa saya bahawa saya akan membawa tunang saya pulang. Ibu saya menangis kegembiraan di hujung telefon. Akhirnya, hari untuk terbang ke Colombia tiba. Setelah 3 tahun, memikirkan untuk pulang ke kampung halaman membuatkan hati saya berdebar-debar.
Adam, yang duduk di sebelah saya, kelihatan gementar tetapi dia menenangkan saya dengan senyuman hangat. Jangan risau, semuanya akan baik-baik saja. Apabila kami tiba di lapangan terbang di negara asal saya, haba dan keriuhan yang dirindui menyambut kami. Selepas keluar dari lapangan terbang, kami menaiki teksi ke rumah ibu bapa saya. Pemandangan kampung halaman di luar tingkap kelihatan sedikit asing, namun tetap dirindui. Adam memerhatikan segalanya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Saya tak sangka tempat awak dibesarkan secantik ini. Ketika teksi melalui jalan berhampiran rumah ibu bapa saya tiba-tiba terpandang wajah yang biasa. Ia adalah Chamila. Dia baru sahaja keluar dari pasar raya dan mata kami bertemu. Seketika, matanya menunjukkan rasa terkejut, tetapi dia segera memalingkan mukanya dan berlalu seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Berbeza dengan 3 tahun lalu, pakaiannya kelihatan sederhana dan wajahnya kelihatan letih. "Kawan awak ke?" tanya Adam. "Kawan zaman kanak-kanak. Nanti saya ceritakan." Saat itu terasa janggal, tetapi memikirkan bahawa saya akan bertemu dengan ibu bapa saya tidak lama lagi membuatkan hati saya teruja. Akhirnya, kami tiba di hadapan rumah. Pintu depan terbuka dan ibu berlari keluar. "Sofia, anakku." Ibu memeluk saya erat dan saya juga tidak dapat menahan air mata. 3 tahun terasa berlalu seperti imbasan filem. Ayah keluar dengan kerusi rodanya, tetapi dia kelihatan lebih sihat dari sebelumnya. Dia berkata dia kini boleh berdiri dan berjalan beberapa langkah. Saya memperkenalkan Adam kepada ibu bapa saya. Pada mulanya, halangan bahasa membuatkan suasana agak janggal, tetapi apabila saya menjadi penterjemah dan Adam juga mengucapkan salam dalam bahasa Sepanyol yang telah dipelajarinya, suasana menjadi lebih mesra. Ibu bapa saya menyambut Adam seolah-olah dia adalah anak lelaki yang telah lama mereka nantikan. Terutamanya ayah yang tidak henti-henti bertanya kepada Adam tentang sejarah dan budaya Malaysia. Semasa makan malam, kami secara rasmi memberitahu tentang rancangan perkahwinan kami. Ibu bapa saya kelihatan terkejut seketika, tetapi kemudian mereka menunjukkan air mata kegembiraan. Melihat anak perempuan kita dihargai sebegini, kami tidak mahu apa-apa lagi. Kata-kata ayah nampaknya menyentuh hati Adam. Keesokan harinya, saya dan Adam berjalan-jalan di sekitar kampung. Saya menunjukkan kepadanya sekolah yang pernah saya hadiri, kilang dan tempat saya bermain semasa kecil. Jiran-jiran yang mengenali saya menyapa dengan gembira. "Sofia kan? Dah balik? Dengar cerita awak berjaya di Malaysia." Ucapan tahniah dan keprihatinan mereka terasa hangat. Apabila kami singgah di sebuah kafe di kampung, saya terdengar berita yang mengejutkan. Keluarga Chamila terlibat dalam perniagaan haram dan telah kehilangan semua harta benda mereka. Dengar cerita ayah dia terlibat dalam pengedaran dadah. Sekarang dia di dalam penjara dan Chamila bekerja di kilang tempat awak pernah bekerja dulu. Kisah pemilik kafe itu membuatkan saya berasa serba salah. Seketika, saya terfikir untuk mencari dan memujuk Chamila. Tetapi Adam menggenggam tangan saya dengan erat dan berkata, "Mungkin lebih baik biarkan saja. Jika awak muncul, dia mungkin akan berasa lebih teruk." Saya fikir Adam betul. Kadang-kadang, niat untuk membantu sebaliknya boleh menyakiti orang lain. Selama seminggu lawatan kami di Colombia, kami mengukuhkan rancangan masa depan kami. Selepas berkahwin, kami akan menetap di Malaysia buat sementara waktu. Tetapi kami berjanji akan melawat Colombia sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Kami juga membincangkan rancangan untuk menjemput ibu bapa saya ke Malaysia untuk mendapatkan rawatan. Terutamanya cadangan Adam untuk menggunakan sistem perubatan canggih di Malaysia untuk membantu pemulihan ayah benar-benar menyentuh hati saya. Ayah pasti akan bertambah baik. Di Malaysia ada banyak pusat pemulihan yang bagus. Keprihatinannya yang mendalam membuatkan saya semakin menyayanginya. Sehari sebelum meninggalkan Colombia, ibu bapa saya mengadakan sebuah parti kecil untuk kami. Saudara mara dan jiran-jiran semuanya hadir, menjadikan malam itu hangat dengan makanan dan muzik. Walaupun tidak memahami bahasa, Adam kelihatan sangat terpesona dengan semangat dan kemesraan orang Colombia. Di dalam pesawat pulang ke Malaysia, saya duduk bersebelahan dengan Adam dan membayangkan masa depan. Tidak lama lagi akan berlangsung majlis perkahwinan kami dan kami akan membina sebuah keluarga baru. Mungkin dalam beberapa tahun, kami akan mempunyai anak dan suatu hari nanti, kami mungkin boleh memulakan perniagaan yang menghubungkan budaya kedua-dua negara, Colombia dan Malaysia. Kemungkinan tidak terbatas. Selepas kembali ke Malaysia, persiapan perkahwinan yang sebenar bermula. Apabila saya bertemu dengan ibu bapa Adam, mereka juga menyambut saya dengan mesra.
Mungkin pada mulanya mereka bimbang tentang menantu asing, tetapi selepas melihat kebolehan saya berbahasa Melayu dan pemahaman saya tentang budaya Malaysia, mereka kelihatan lega. Kami memutuskan untuk mengadakan majlis perkahwinan yang menggabungkan gaya Malaysia dan Colombia. Oleh kerana masalah kesihatan, ibu bapa saya tidak dapat datang ke Malaysia, jadi kami menyediakan supaya mereka dapat menyertai majlis melalui panggilan video. Kami juga berjanji akan mengadakan sebuah majlis kerajaan kecil di Colombia suatu hari nanti. Hari untuk memilih gaun pengantin tiba. Selepas mencuba beberapa helai, gaun yang saya pilih akhirnya adalah rekaan yang ringkas namun elegan. Berdiri di hadapan cermin, merenung diri saya dalam gaun pengantin, air mata tiba-tiba mengalir. Gadis miskin dari Colombia kini akan memulakan hidup baru di Malaysia. Ia terasa seperti mimpi. Apabila Adam melihat saya dalam gaun pengantin, matanya bersinar. Awak sangat cantik, Sofia. Apa yang lebih menyentuh daripada kata-katanya ialah cinta yang terpancar di matanya. Pada saat itu, saya sedar inilah lelaki yang akan menerangi hidup saya. Kini kami tinggal sebulan lagi sebelum hari perkahwinan. Saya menerima notis cuti kahwin bersama dengan berita kenaikan pangkat dari syarikat. Adam juga telah diamanahkan dengan sebuah projek penting di syarikatnya. Semuanya berjalan lancar. Kadang-kadang pada waktu malam, sambil berjalan-jalan di Taman KLCC, saya mengimbas kembali 3 tahun yang telah berlalu. Kebimbangan dan kesunyian ketika pertama kali tiba di Malaysia dan kebahagiaan sekarang. Negara Malaysia telah memberikan saya dan keluarga saya kehidupan yang baru. Peluang yang saya tidak pernah dapat bayangkan di Colombia telah menjadi kenyataan di sini. Kehidupan di masa hadapan mungkin tidak selalunya lancar. Kehidupan di negara asing, perbezaan budaya dan kebimbangan terhadap ibu bapa yang jauh. Tetapi sekarang, saya tidak lagi bersendirian dan itu memberi saya kekuatan yang besar. Saya rasa, selagi saya bersama Adam, saya boleh mengatasi sebarang kesukaran. Esok, saya dan Adam akan pergi membuat pemeriksaan terakhir di Dewan Perkahwinan dan pada hujung minggu, kami akan memuktamadkan rancangan untuk bulan madu kami di Langkawi. Semuanya tidak sempurna tetapi cukup membahagiakan. Kini saya bersedia untuk berlari ke arah kebahagiaan yang lebih besar. Sambil mensyukuri anugerah yang telah diberikan oleh permulaan baru saya di Malaysia ini, saya akan terus melangkah ke hari esok yang lebih baik.